khusyuk di dalam solat adalah antara aspek yang terpenting yang perlu kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala memuji mereka yang khusyuk di dalam solatnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa telah berjaya orang-orang beriman yang mana mereka khusyuk di dalam solat mereka. Jadi ini menunjukkan bahawa khusyuk di dalam solat adalah antara aspek yang terpenting yang perlu kita perhatikan. Antara kaedah untuk kita nak mencapai khusyuk di dalam solat adalah dengan memahami apa yang kita baca sebenarnya di dalam solat. Jadi kalau kita dapat memahami bacaan tersebut, barulah kita dapat merasai betul-betul munajat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kita sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayuh sama-sama kita hadiri bengkel bacaan ataupun makna bacaan solat pada 27 dan 28 Jun ini, agar insya-Allah moga dengan kehadiran kita di bengkel ini, kefahaman kita terhadap apa yang kita baca di dalam solat itu dapat dipertingkatkan. Wallahu ta'ala a'lam.